Okay, ni untuk one pack je. Jemput makan guys. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita pada episod kali ini. Sambungan daripada lawatan kami ke Muzium Tentera Darat, kami pun meneruskan perjalanan ke lokasi seterusnya. Alhamdulillah, selepas raid panjang sebelum ini, akhirnya kami tiba di Port Dickson Waterfront. Di sinilah kami akan bermalam untuk merehatkan badan. Ya, alhamdulillah kami dah sampai di tempat menginap, hotel bajet sini. So alhamdulillah, tengok biliknya bersih. Ada beberapa hotel di sekitar kawasan ini. Kami memilih Hotel Zetro. Alhamdulillah, bilik pun selesa untuk rehat selepas raid. Dapat bilik sebelah ni, nampak nasi kandar MZ maju. Sebelah subway saja. Kawasan ni memang strategik, dekat dengan pantai, kedai makan dan kemudahan yang lain. Tempat ini memang meriah, ada banyak kedai dan pemandangan laut yang cantik. Kita makan kat mana ni yang? AZ Crucial Out. Sebelah hotel kita orang kan. Senang. Makan yang mana ada, mana yang dekat. Okay, terima kasih. Okay, ni untuk one pack je. Berapa? RM35 one pack, tapi kami kongsi je lah, tambah nasi. Okay, bismillah. Untuk makan malam, kami makan di kedai bersebelahan hotel sahaja dengan menu shell out. Lepas makan, kami ronda-ronda kawasan sekitar PD Waterfront dan pantai berdekatan. Suasana pantai malam. Macam-macam ke ada area sini. Semua dekat-dekat berjalan kaki je. Starbucks, Mary Brown, McD, semua dekat-dekat.
Ini waterfront. Lawa mural dia. Suasana malam di PD memang tenang. Sebahagian lokasi agak meriah dengan pengunjung yang bersantai bersama keluarga. Memang syahdu sambil melepak diterpa angin malam laut yang sejuk dan akhirnya bunyi ombak jadi penutup hari yang sempurna. Anjung Saujana PD. Kami berada di Anjung Saujana PD melihat situasi sekeliling. Okay, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi cari breakfast lah dekat area PD ni. Sebelum nanti tengah hari kita nak check out lah. So pagi ni kita nak layan suasana breakfast tu dekat PD. Jom. Okay, malam tadi kita ada lalu kawasan ni, Benteng Malam Port Dickson ni. So kalau tengok ni depan Jabatan Laut Malaysia. Depan Jabatan Laut Malaysia. Benteng Malam Port Dickson ni malam-malam penuh dengan stall makanan lah kat sini. So boleh lepak makan kat sini. Ini suasana pagi dia. Keesokan paginya kami sarapan pagi di Pak Lang Kopitiam Port Dickson. Layan klasik Kopitiam punya vibe. Kopi kau, telur separuh masak, mi kari dan wonton mi. Memang terbaik untuk mulakan hari. Jemput makan guys. Order Gojek dia tadi. Tak ada. Tapi yang halal dia. Lepas sarapan, kami pusing-pusing sekitar Port Dickson, tengok suasana pagi, pantai dan kawasan bandar. Santai-santai sebelum balik ke hotel semula.
Santai-santai sekejap dekat area sini. Kawasan ni tak boleh camping. Compound RM1,000 dan larangan mandi juga. Tu ada tulis. Menikmati panorama alam semula jadi. Alhamdulillah, Siddiq sudah sampai di Negeri Sembilan. So, kemana lagi destinasi bersama Siddiq? Mudah-mudahan ada rezeki nanti kita pergi lagi tempat-tempat lain. Setakat ni berkhidmat dengan cemerlang. Cuma ada beberapa perkara lah, kena kumpul modal sikit nak servis elok-elok. So, insyaAllah lebih selesa lah. Terima kasih kerana setia mengikuti siri ride kali ini. Dari episod sebelum ini sampailah ke episod Port Dickson Waterfront. Perjalanan diteruskan ke destinasi seterusnya. Video waterfront ni ada sana lah. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sarapan pagi di Pak Lang Kopitiam tadi. Alhamdulillah makanan sedap-sedap. So antara kedai yang famous juga saya rasa di Pekan Port Dickson ni. So kita bergambar dulu di benteng malam Port Dickson ni. Suasana ni yang menarik. So macam mana perjalanan kita? Kita nak teruskan lagi? Baik, InsyaAllah kita akan teruskan. So guys, kita jumpa next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Yang masih baru di channel ni, macam biasa, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru. Video jarang-jarang ada, tapi insyaAllah ada kalau ada kesempatan dan rezeki. So seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.